Kejohanan Asian Esports baru sahaja tamat dan GM Magnus Carlsen telah menjadi juara. Kejohanan ni ada 22 wakil dari seluruh Asia Tenggara termasuk Magnus Carlsen, dan kita nak tengok game Magnus lawan satu-satunya wakil tunggal Malaysia iaitu FM Lim Zoren. Kat sini Zoren adalah putih, dia mulakan dengan pawn ke D4 dan Magnus membalas dengan pawn ke F5 Dutch defense. Okey, knight F3 kat sini, knight F6, C4, G6 dan seterusnya G3. Bishop G7, Bishop G2, dan kat sini kedua-dua pemain membuat castling lah 0-0, 0-0 castling pendek. Okey, kita ada pawn ke D6, knight ke C3 dan seterusnya knight ke C6 kat sini. Ini semua adalah opening ataupun move-move pergerakan yang biasalah dalam opening ni. Okey, D5 kat sini serang knight, jadi knight lari ke tepi ke A5 dan seterusnya queen A4 oleh Zoren. Ancam untuk makan knight di A5. Dan kat sini Magnus tolak pawn ke C5, buka laluan ataupun defend untuk kawal knight di A5 kat situ. Kita ada pawn D, makan pawn di C5 kat sini macam ni. Ni apa, jangan confuse. Okey, ini adalah special move, kita panggil on pozon. Alright, seterusnya knight makan balik pawn di C6. Okey, rook D1 kat sini, queen keluar ke B6 dan seterusnya knight pergi ke D5. Serang queen sambil letak knight di tempat yang bagus. Disebabkan knight ni sangat bagus, jadi Magnus makan sahajalah. Knight makan knight D5, pawn C makan knight D5, serang knight, tapi kat sini knight tak lari lagi. Kita ada queen pergi ke B4, cuba untuk tukar sambil serang queen. Tapi kat sini Zoren tak nak, queen lari ke C2. Sebab apa? Sebab Zoren kata dia punya posisi masih lagi bagus. Okey, kalau korang tengok kat sini, ya, posisi putih masih lagi bagus, tak ada masalah. Okey, kita ada knight ke E5 kat sini oleh Magnus dan seterusnya bishop ke G5, serang pawn di E7. Kat sini rook E8 kawal pawn tu dan kita ada rook A ke C1. Tengok macam mana Zoren meletakkan buah-buah dia semua di tempat yang bagus, di tempat yang cantik. Cuma ini adalah kelebihan ataupun advantage yang tidaklah begitu besar tapi ada. Okey, knight F7 oleh Magnus kat sini, dan kat sinilah Zoren mula membuat kesilapan kecil. Sepatutnya apa yang dia kena buat ialah disebabkan Magnus larikan knight dia untuk buka serangan ke arah pawn di B2. Sepatutnya apa yang dibuat oleh putih adalah untuk tolakkan pawn ke B3. Tak ada masalah untuk knight makan bishop. Memang putih akan hilang satu bishop pair, tapi selepas knight makan knight kat sini, ini adalah posisi yang boleh dimainkan oleh putih. Tak ada masalah. Tetapi selepas knight F7 kat sini, Zoren pilih untuk bagi je pawn di B2 tu, dia larikan bishop ke D2 serang queen. Dan kat sini Magnus kata, okey, sebab ada free pawn jadi dia makan sahajalah. Queen makan pawn di B2. Dan kat sini selepas pawn dimakan, queen pergi ke A4, serang rook di E8. Dan kat sini kalau korang tengok, idea Zoren untuk bagi pawn di B2 ni sebenarnya adalah untuk dia gunakan file-file yang ada kat sini dan cuba serang di sebelah kanan saya ni. Itu dia punya idea. Okey. Tapi selepas rook ke D8 kat sini, larikan rook daripada kena serang, Zoren patutnya main rook ke B1 sebab dengan gerakan ni dia akan boleh membuat serangan di pawn di B7 kat sini. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok, queen hitam ni tak ada tempat dah nak lari kecuali ke F6. Jadi kat sini gerakan terbaik untuk hitam main adalah untuk bishop ke D7, sama-sama serang queen. Dan selepas queen putih lari ke E5, ya, B6 boleh tolak lagi serang queen, tapi kat sini putih boleh je makan queen, hitam makan queen, dan kita dapat tengok rook boleh masuk ke B7 dan Zoren akan mendapat peluang untuk menyerang dengan sangat bagus kat sini. Tetapi selepas rook ke D8, Zoren tak pergi ke B1, dia pergi rook ke C2, cuba untuk kekalkan kawalan ke atas file C, dan ini merupakan satu blunder. Okey, sebab apa? Sebab kat sini Magnus mainkan bishop ke D7, tak larikan queen, dan queen lari ke C4 kat situ. Kita ada queen ke B5. Cuba untuk tukar queen. Sebab apa? Sebab Magnus kata dia dah lebih buah, jadi nak tukar. Rook D C1 kat sini dan kita ada queen makan queen, rook makan queen dan seterusnya. Ya, memang ada double rook kat sini, tapi disebabkan ada double rook, Magnus cabarkan kawalan rook tu dengan rook A pergi ke C8. Kita ada rook masuk ke C7, cuba untuk kawal 7 rank kat sini. Okey, satu tempat yang bagus. Cuma Magnus defend dengan sangat bagus dengan bishop
pergi ke B2, serang rook kat sini. Okey, rook lari ke C2 dan kita ada bishop balik ke F6. Dan kat sini korang boleh tengok yang rook ni, ya memang dia masuk tapi dia tak boleh nak makan. Sebab apa? Sebab kalau dia makan pawn di B7, memang rook tu Belanda lah akan jadi percuma. Jadi kat sini masuk tapi tak boleh nak buat serangan. Okey, kita ada bishop ke E3 kat sini. Cuba untuk serang pawn di sebelah sini. Dan B6 sahaja. Tutup macam ni. Sama juga rook tak boleh nak makan lagi lah yang ni. Sebab rook ni akan free. Okey, selepas B6 kat sini, knight D4 dimainkan oleh Zoren. Kita ada bishop makan sahaja knight ni sebab knight tu sangat kuat. Makan dan bishop makan bishop dan seterusnya king ke F8, F4, king ke E8 dan H4 kat sini. Tengok idea Magnus adalah untuk kawal dia punya bishop dan cuba untuk gunakan rook-rook dia untuk lepaskan diri daripada serangan Zoren. Dan kat sini Zoren mulakan serangan di sebelah sayap sana pula. Okey, kita nak tengok. Kat sini rook makan rook C7, rook makan rook C7, nak makan pawn di A7 jadi rook A8. Kawal dulu pawn tu. Kita ada pawn ke H5, cuba serang lagi. Tapi tak sempat sebab selepas king ke D8 serang rook, rook terpaksa keluar ke balik ke C3. Dan selepas tu, kita ada defense yang bagus oleh Magnus dengan rook pergi ke C8. Tengok macam mana Magnus cuba defend daripada serangan Zoren. Dan kat sini, Zoren cuba untuk pawn H makan pawn G6, pawn H makan G6 dan seterusnya rook lari ke sebelah A3 untuk makan pawn A7 pula. Dan kat sini tengok sekali lagi macam mana Magnus defend. Rook pergi ke C4. Dia tak kisah pun pasal pawn ni. Dia serang dulu bishop. Dan selepas bishop lari, sebenarnya dia nak pergi ke A4. Defend macam ni. Sangat-sangat bijak. Dan kalau korang tengok, rook Zoren tak boleh lari. Kalau dia lari ke mana-mana, memang rook akan makan pawn percuma. Habis. Jadi kat sini rook terpaksa makan rook. Bishop makan rook. Dan kalau korang tengok, bila rook dah tak ada, ini adalah mudah untuk Magnus mainkan. Okey, king F2 kat sini, bishop C2, king E3, king D7, king D4, knight D8 kat sini, bishop F3 dan seterusnya, knight ke B7. Cuba untuk keluar di petak yang lebih aktif. G4, knight C5 dan kat sini sepatutnya apa yang Zoren buat adalah untuk pawn G makan pawn F5 dan selepas pawn makan balik, bishop boleh ke H5 dan kita dapat tengok dia boleh gunakan dua-dua bishop ni untuk menyerang dan defend dengan lebih aktif. Okey, tapi kat sini selepas knight C5, Zoren tolak pawn ke G5 dan ini menyebabkan bishop ni tak berapa banyak jalan untuk dia keluar kat sini. Okey, sebab itulah selepas tu Magnus mainkan bishop ke B1 serang pawn, pawn lari ke E3 dan kita ada bishop ke E4. Cuba untuk tukar bishop yang ni pula. Okey, king C4 kat sini. Cuba untuk masuk. Jadi bila orang nak masuk, kita tak bagi. Jangan. Kita tolak pawn A6 kat situ. Bishop ke D4 dan kat sini bishop makan bishop F3. Pawn E makan bishop F3 dan seterusnya pawn ke E6. Bila pawn dah lebih, kita cuba tolak lah. Okey, bishop C3 kat sini. Kita ada pawn makan D5, king makan balik. Dan kat sini kalau korang tengok macam susah untuk majukan diri kan. Walaupun ada satu pas pawn kat sini. Tapi korang tengok macam mana Magnus buat satu move simple yang menyebabkan dia boleh maju ke depan. Okey, korang boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan terbaik yang ingin disambung oleh hitam. Okey, sementara tu saya cerita sikit lah. Asian Esports ni adalah satu kejohanan yang diadakan di Thailand baru-baru ni. Dan kejohanan ni dia punya aim dia ataupun visi dia adalah untuk promote sukan e-sport melalui catur e-sport lah. Jadi kalau ada antara korang yang tertanya-tanya, kenapa Magnus datang ke Asia Tenggara? Adakah Magnus orang Malaysia? Tidak. Okey, dia adalah tetamu jemputan sebab dia pemain nombor 1 dunia. Jadi dia datang untuk sama-sama promote e-sport chess di Asia Tenggara. Okey, apa jawapan dia? Gerakan simple ialah naik ke E6 dengan idea nak acah-acah makan dulu pawn ni supaya bishop terpaksa kawal di D2 dan sebenarnya knight tu nak pergi ke C7 check. Dan lepas check, king terpaksa lari dan bila king lari, bolehlah king keluar ke C6 dan kita dapat tengok ada kemajuan dekat sini. Okey, A4 oleh putih. Okey, knight ke E6 kat sini check dan kat sinilah Zoren resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab sekali lagi king terpaksa lari dan sebagai contoh kalau king lari ke C4 kat sini, okey, kita ada idea Magnus adalah untuk tolak pawn ke A5 dan selepas tu dia akan pacakkan knight dia di C5 dengan idea nak ancam makan
A4 dan bila King sibuk duk defend pawn kat sini, barulah King dan juga pawn boleh maju di tengah ni. Itu idea dia di endgame.